Sekarang ni ramai buat benda haram nampak biasa dan benda yang dikatakan jaga agama nampak pelik. Hari ni, lelaki, perempuan bebas bergurau macam suami isteri belum kahwin. Flirting jadi hiburan, couple jadi trend. Konten-konten melampau tu jadi normal. Sampai sekarang ni ramai dah tak rasa bersalah kan? Tengok konten tu kita gelak, kita enjoy. Tapi kita lupa hati ni sebenarnya makin penat. Sebab hubungan yang tak dijaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala takkan pernah betul-betul tenang. Ramai orang hari ni jatuh cinta bukan sebab nak bina syurga bersama, tapi sebab nak mengisi kekosongan hati. Takut sunyi, takut tak ada tempat bergantung. Dan kita carilah manusia lebih daripada kita cari Allah. Dan akhirnya kita kecewa. Kita menangis sebab manusia. Kita hilang diri sebab manusia. Sedangkan dari awal lagi hubungan tu tak pernah dibina dengan cara yang Allah redha. Jadi dengar sini. Menjaga batas ni bukanlah bermaksud hati kita ni keras. Bukan bermaksud kita ni anti cinta. Tapi sebab kita terlalu menghargai hati sampai kita tak nak serahkan pada perkara yang belum halal. Percayalah, cinta yang dijaga sebab Allah takkan pernah rugi. Dan kadang-kadang menjauh tu bukan sebab tak sayang, tapi sebab takut kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala.